Persiapan raya paling rare dalam hidup aku. Kalau biasa kan, benda nak raya ni duk ingat nak beli kuih nak beli baju Melayu kan. Tapi tahun ni tak tahulah sebab apa. Untuk pertama kalinya sebelum sambut Ramadan. Video ni dibuat sebelum Ramadan lagi. Dalam nak sambut Ramadan ni, aku taklah tergerak nak beli satu benda. Dan benda ni aku beli dengan niat untuk sambut hari raya lah. Pelik sikit, nak tunjuk segan. Tapi itulah, benda dah ada, harap-harap membantu juga kepada yang mencari. Ini dia geng, Al-Quran Al-Karim. Tegan cakap, dah jauh sangat dah. Jadi tahun ni cubalah nak refresh balik diri, nak mencari balik. Ya, tak mati pun kalau nak menghadapkan guna je Al-Quran yang lama ataupun yang online kan. Tapi nama pun sedang mencari erti yang baru. So, apa salahnya ambil yang baru. Tambahan kenapa aku rasa dia ni macam rare sikit daripada pilihan-pilihan sebelum ni, sebab setiap juzuk dalam satu risalah yang berbeza. Jadi kalau aku macam nak mula balik daripada juzuk satu kan, makanya aku pakai je lah yang sehelai ni je, nipis. Sambil duduk-duduk termenung nak tunggu berbuka puasa tu, boleh lah selak-selak baca-baca sikit. Dan yang membuatkan aku tertarik lebih dekat dia ni, untuk setiap bacaan dia ada terjemahan betul-betul di bawah setiap ayat dia geng. Sebelum ada yang salah faham, aku tak ada aim pun untuk khatam pada tahun 2026 ni. Aku plan nak mulakan perjalanan ni dengan perlahan-lahan, sambil baca setiap ayat tu, sambil tengok makna dia. Nak try lah at one go, betul-betul perlahan, betul-betul santai, betul-betul faham, atau at least cuba faham. Mudah-mudahan Ramadan 2026 lebih baik daripada Ramadan 2025.